Oh, sedap ni. Walaupun nasi dengan dal terbanjir pula dal ni, tapi sedap. Balik ke? Marul is back. Tak, aku sekejap semalam aku mimpi je tau. Macam mana boleh tibanya perangai aku balik macam ni? Aku termimpi semalam. Aku termimpi aku teruskan cover. Aku akan jadi macam Daus. Aku cakap, tak nak aku terpaksa jadi balik macam ni. Dalam konten ke, dalam konten habis aku jadi macam ni lah. Tak ada cover-cover dah aku. Kenapa abang makan 5 jari? Kau pergi tanya yang orang tak ada tangan kan? Kau pergi tanya, contoh member kau ke apa ke yang tak ada tangan. Lepas tu kau tanya dia, bang, kenapa bukan guna tangan bang? Kenapa tak guna jari? Kau pergi tanya dia, tai. Dia tanya aku pula. Memanglah makan guna jari. 5 jari. Pelik aku lah soalan. Kenapa rumah tutup ni? Sabar. Roboh rumah. Oh, rumah dah tak kukuh. Sabar. Nak jatuh belakang. Jangan jatuh sini ya. Jatuh belakang tak apa. Jatuh depan ni. Bawah waklam esok aku dah tak ada. Dalam konten. Rumah mana? Duduk hospital. Dari kecil ke makan macam tu? Ya. Saya daripada kecil makan macam tu. Okeylah, saya cerita dengan korang kenapa saya makan macam ni. Kau tahu kan, masa kecil kan biasanya kalau budak-budak kan memang dah makan memang macam tu. Apa pula dulu bapak aku ni dia kerja BO. Bila kerja BO, kapal korek tu, aku suka pula dengan kapal korek tu. Itu yang makan pun macam BO, korek masuk mulut. Aku memang makan kecil daripada kecil macam ni. Air pula tak ada. Makan ada, air tak ada. Weh, ni kalau bulan puasa ni pening kepala ni. Mana nak cari air? Kenapa kunyah pakai mulut? Kalau nak kunyah pakai hidung. Sikai, terima kasih. Aku serabut dengan lalat ni kejap lagi. Kau jangan main dengan aku. Mana lalat? Main dengan aku, main dengan aku. Maya. Tahu pula tak ada pula. Tadi ada bukan memang lomba. Wajar ni. Orang nak makan pun kacau. Malang tak puasa ke? Kau ikut mazhab mana ni puasa hari ni? Bukan nasi warna putih ke? Ya bang, tadi aku bersin, lepas tu kahak jatuh dalam ni. Tu yang kuning nasi tu. Ni nasi biryani. Tai. Takkan benda ni pun aku nak kena explain. Makanan ni nasi biryani. Orang nak makan pun kacau hidup orang. Berani juga nasi ni. Alah, kenapalah aku dapat viewer bodoh macam ni. Aku sakit kepala lah.
rezeki tai. Cikai, terima kasih. Ya Allah, murah rezeki Cikai. Ni sekor lagi ni. Kau dekat sini kacau aku. Dekat sini pun sana pun kacau aku. Hidup aku ni memang tak teraman. Kau makan sini. Makan sini. Ada tangan, ada kaki kan. Jawab. Kau tak kerja ke? Kerja kak hari ni. Saya kerja, nampak tu. Saya tengah kerja. Ni. Saya tengah kerja. Jangan cakap saya tak kerja kak. Lalat kacau aku. Kucing kacau aku. Memang binatang kacau hidup aku. Nak sangat? Nak sangat lah. Nah. Makan. Makan. Ajak lalat tu. Lalat mana lalat? Makan. Ambil semua. Ambil. Aduh, sakit kepala lah. Ayam aku kau ambil. Kenapa lah hidup aku seksa macam ini? Murah rezeki malah, alhamdulillah. Kau bawa belah pula ayam aku. Dasar kau. Ayam aku pulang balik. Ayam aku pulang. Pulang balik ayam aku. Tolong aku nak makan nasi. Tolong pulang balik ayam aku. Kau nak pergi mana? Kamu jawab lah. Aduh. Ayam aku, bagilah balik. Aku mengayu, aku kelaparan ni. Kau nak ambil lah nasi separuh. Kenapa perlu ayam aku, kau hebat? Aku duit dah tak ada nak beli nasi, kau tahu. Aku beli nasi ni RM17, kau tahu tak? Dah separuh daripada nasi ni. RM10 ayam kau ambil. Aku makan nasi saja, kau tahu. Tolonglah pulang balik. Tu. Oh, okey. Sorry. Makan. Sedihnya. Kenapa lah saya dilahirkan begini? Berbumbung berangkasa berlagu, angkanya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalananmu berulang begitu. Ayam kena hebat, nasi sajalah tibai.
Terima kasih Kai. Apa yang kau orang buat sampai 20,000 dalam live aku ni? Ha? Kau buat apa ni sampai 20,000? Aku tengah kerja. Kau tak payah tengok aku kerja 20,000 ni. Dah buang tabiat dia apa? 20,000 tengok aku. Gila. Tahu aku cancel kan? Ada paus tadi mal. Sumpah lah paus. Iwak lah, aku nak ayam tu. Tak ada lauk tu. Makan nasi putih, nasi saja. Aku terpaksa lah rembat balik ayam tu. Aku tak boleh tahan tu tengok ayam tu, sumpah. Kau tengok dia makan ber, menyelera kan, Mat. Kau tengok. Mengalahkan aku makan tu. Mana? Aku makan nasi putih, dia makan nasi tu. Okay. Terima kasih. Hidup pun susah, mati pun susah. Tengok saya punya tandas. Saya punya tanda begini macam saja. Hanyalah sedih lah saya. Saya tak mau lagi makan. Saya hari-hari kalau mandi, hari-hari orang asyik intai saja pintu utara saya mandi. Macam mana saya mandi kadang-kadang saya pun tak tahu. Hari-hari intai, orang intai saja. Lagi-lagi kerja, hari-hari kerja. Saya sudah makan, kirijan sudah habis. Kan, saya sudah makan, kirijan sudah habis. Jadi apa kata kita kerja pula sembuh. Ya. Tak ada ayam gerebat, nasi saja makan. Dah lah, kita sambung kerja lah. Marilah sambung kerja lah. Aduh.
Oh, banyak pernah lah kerja hari-hari. Ayo, banyak pernah lah. Hari ini kerja banyak pernah tu. Aduh, banyak pernah lah saya. Aduh. Kerja part time oh, part time. Duit tara kerja part time. Part time kerja. Ayah. Yo. Siapa bagi pause ni? Ya Allah, Mirul. Terima kasih Mirul. Murah rezeki Mirul. Ya Allah. Kai, terima kasih. Ya Allah, banyaknya korang bagi. InsyaAllah, semoga korang dipermudahkan segala urusan. Geng, jom teman cari jalan kaki beli rokok je. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ada Ronaldo lah bang. Siapa Ronaldo? Saya lapar bang. Kau cerita kau punya lapar. Aku punya lapar kau ada fikir? Ada fikir tak? Tak ada kan? Aku punya ayam kena gembat. Kau tak ada fikir pun. Sebelah tu Mah City Founder. Bila naik video Man? Besok kot. Okay, jom kita buat konten. Kita buat jalan kaki 20 km beli rokok. Jom. Kita jalan kaki beli rokok. Air pun tak minum. Lag ke? Takkan kot lag. Takkan internet aku habis. Takkan kot. Lag. Lag. Sumpah aku tak faham kamera sekarang. Macam mana nak invite orang lah? Hai. Lag teruk. Lari. Kepala bapak dia DC aku macam gitu je. Dia tak tahu kot aku AI malpodok. Dia reject macam gitu je. Kau tahu? AI ni. Siapa? Hai.